Ada ni dalam kereta tengok pasang dashcam ni ada wayar dia kat sini. Wayar dia kalau panjang sangat macam ni, nampak panjang. Panjang jela-jela panjang. Wayar dia cocok kat sini kepala. Ni kepala cocok kat sini, naik ke atas ni, selit ke atas ni. Selit ke bumbung ni, selit ikut sini. Lepas tu tepi ni dia ada cover. Ada cover, cabut cover tu masuk ke sini. Lepas tu buat masuk dalam dashboard ni, keluar ikut drawer ni. Oh, tak nampak lah, gelap tau. Ni nak garik lah benda ni. Keluar ikut drawer ni, tanang dia dalam tu. Tanang dia. Lepas tu yang lebih-lebih ni panjang jala-jala ni, lebih-lebih ni kita ikat-ikat, kita selip pun dalam ni je. Biar tak nampak wayar dia. Kalau letak nak biar luar macam tu, serabut, panjang sangat. Betul. Balik, ikat balik dia. Bagi nampak serabut wayar berjela-jela kat luar ni, ikat balik dia. Lepas tu selit lah sini kat wayar dia ni. Ambil cover. Buka balik. Situ. Kena tutup, jangan kepit sudah lah wayar dia tu. Ni. Tengok dari sini. Ini masuk. Sorry ada nampak pasal tak ada lapu kereta pun tak boleh. Lepas tu ni kepala dia cocok sini. Pendek lah pulak wayar dia. Cocok kat sini. Lampu dia mana lampu? Cocok situ, nampak nyala tu, tubik lalu sini. Beres. Jadi tu cincai-cincai saja. Tapi wayar dia semua tak nampak lah. Kan nampak kemas lah wayar dia. Tak nampak wayar berserabut kat depan dashboard ni. Kalau tak kacau ke. Betul lah tu. Okey, dah siap dah pasang kamera dashboard. Tadi yang belah depan tadi dah siap pasang. Cuma yang belah belakang ni je. Yang belakang ni tak pasang lagi sebab tak sempat lah. Dah masuk maghrib lah, gelap. Nak buka tu buka jadi lambat. Tadi pun kalut-kalut sebab barang baru sampai. Petang, lewat petang baru sampai barang .
kalut-kalut pasang tadi tu pun dah separuh jalan pasang tu, tiba-tiba teringat apa baru nak rekod. Tiba-tiba teringat baru nak rekod kan. Jadi macam tu lah, tersadai tu. Lepas tu campur dengan cuaca gelap nak hujan lagi, habis. Tinggal yang ni je lah, yang belakang je lah, tak sempat nak pasang lagi. Tunggu lah nanti part 2 baru kita buat lain pasang. Tengoklah ada masa nanti cuti ke apa ke kan. Tunggu lah. Yang depan tu dah siap pasang lah, tak ada apa lah. Okay, jumpa lagi lah. Bye bye. Assalamualaikum.